صدورنا ويسر لنا عمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua tuan-tuan, ibu-ibu? Khabar baik? Moga-moga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kalau hidup tak ada rahmat dan keampunan Allah, kita berada dalam keadaan yang bahaya. Dan masih saya rasa tidak terlambat untuk saya mengucapkan salam Aidil Adha, Aidul Mubarak. Kat sini berapa lembu tumbang? 10. Berapa lembu tumbang sini? Siapa tahu? 6 ekor. Oh, alhamdulillah. Dia bila banyak lembu tu bagus. Dia kalau raya korban banyak lembu, bagus. Maksudnya komuniti kita kuat. Dia kalau kawasan yang ramai orang Islam, tapi kalau tumbang 1, 2 tu agak mendukacitakan, agak menyedihkan. Jadi kalau 5, 6, 10, 20, alhamdulillah, bagus. Maksudnya komuniti kita kuat. Maksudnya kalau ada badai, kalau ada ombak kuat, kita masih mampu berpegang tangan dan saling berpegang antara kita ni. Boleh saling tolong-menolong, menyelamatkan. Ada apa-apa ujian, kita boleh tolong orang sebelah, boleh tolong jiran sebelah. Itu tanda ni. Itu antara benchmark dia lah. Bila ada lembu yang banyak, orang yang mengejarkannya pun banyak, ramai, maksudnya kita ada komuniti yang boleh turun padang, yang ada rasa cinta kepada agama kita, ada rasa nak berkorban, ada rasa nak ambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim. Dia cerita korban ni tak jauh pusing pun. Nabi Ibrahim ni cerita dia, tak ada pusing Nabi lain. Semua yang ada cerita korban, semua cerita Nabi Ibrahim. Dengan Nabi siapa? Nabi siapa anak dia? Nabi Ismail. Jadi bagus kalau ada banyak lembu, bagus. Itu tandanya kita ni satu komuniti yang kuat lah. Sebab kita ramai orang Islam sini. Tahun ni tahun kedua saya di sini, saya tengok memang ramai orang Islam lah. Pusing memang ramai orang Islam. Jadi kalau agak sikit lembunya tu agak mengecewakan lah. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah banyak. Okey, kita sambung kita punya pengajian pada bab yang kedua, subtopik yang ke-9, iaitu pada bab berfikir tentang kekuasaan Allah. Bulan lepas kita dah masuk berfikir tentang kekuasaan Allah pada pokok. Kita fikir tentang kekuasaan Allah pada pokok. Itu pun tak habis bahas. Yang mana saya kata hujungnya tu, kalau kita nampak buah oren, dari mana datang warna orennya? Kalau manis, dari mana datang manisnya? Jumpa buah warna hijau, kiwi, mana datang hijaunya? Kalau masam, mana datang masamnya? Untuk orang yang berfikir tentang kekuasaan Allah ni tuan-tuan, ingat lagi tak tahap berfikir tu ada 3 pada kuliah lepas? Yang pertama adalah orang yang berfikir sekadar berfikir sekali lalu. Oh, pokok. Oh, oren. Oh, kiwi. Sekadar macam tu. Tapi ada orang yang level kedua, dia berfikir pokok oren macam mana rupa dia? Macam mana pula oren ni boleh ada rasa masam? Kenapa pula color dia warna oren? Itu pada tahap yang kedua. Dan pada tahap yang ketiga, iaitu tahap yang maksimum, adalah orang yang berfikir sampai dia ada rasa tanda tanya dan ingin tahu yang sangat kuat. Daripada mana datang masamnya oren? Daripada mana datang manisnya oren? Daripada mana datang warnanya oren? Dia pun kaji. Oh, dia buka buku sains, mau tanya saintis. Ada cotyledon, mana cotyledon, ada xylem, ada phloem, ada gini. Ui, pening. Tapi untuk orang yang berfikir tahap yang paling tinggi ni tadi, pening-pening itulah nikmat untuk orang yang berfikir. Sebab untuk jadi pandai, kita memang kena pening dulu. Itulah pengorbanan untuk kita jadi pandai. Dan setiap apa yang kita buat, kalau tak ada pengorbanan, maksudnya tak ada nilai. Contoh kita sekadar fikir, oh kiwi oren,
apa kiwi kali hijau. Apakah nilainya di situ? Tak ada nilai. Budak kecil pun boleh buat. Tapi bila kita ada nilai, bila ada nilainya benda tu, kita tengok kiwi tu kala hijau, kita nak tahu dan kita kaji macam mana dia boleh jadi macam tu. Saya tak suruh tuan-tuan jadi seorang botanis. Tahu botanis? Botanis ni ahli kaji pokok. Kita zaman kegemilangan Islam ada juga Kita selalu dengar Ibnu Battutah, Ibnu Khaldun dan macam-macam lagi, tapi kita jarang dengar botanis. Kita dalam Islam, kita zaman kegemilangan Islam ada beberapa orang yang hebat ilmunya dalam bab-bab menanam pokok ni tadi. Antaranya adalah Al-Dinawari. Al-Dinawari ni orang yang hebat dalam ilmu pokok. Dia tengok pokok ni, pokok ni tak boleh besar lah, pasal ni ada jangkitan kuman ni kena potong, cap, dia kena cross kita panggil, saya tak tahu lah bahasa Melayu panggil apa, tapi cross pollination kita panggil bahasa Inggeris dia. Kita potong dahan yang ni, ambil dahan yang lain, cantum, ikat, dan akan tumbuh pokok yang baru daripada mana? Daripada dahan yang baru ni tadi. Yang sakit tu mana? Kita potong, kita buang. Kita panggil dia cross pollination. Bahasa Melayu saya tak tahu apa. Kalau kita belajar sains, itu tahap kita. Bila kita belajar, kita fikir, kita nak tahu, memang mula-mula akan pening. Dan pening tu adalah satu pengorbanan untuk kita jadi pandai. Macam kita mula-mula nak belajar solat lah. Belajar solat pun pening, susah nak ngapal. Kecil-kecil dulu habis kena watan dengan cikgu. Nak-nak zaman kita dulu cikgu garang. Bukan macam cikgu sekarang, datang sekolah cikgunya ayu-ayu. Sekarang cikgu, muda-muda, lawa-lawa, handsome-handsome. Tapi zaman dulu, yang cikgu-cikgunya datang-datang muka pun dah masam, kan? Tak siap kerja sekolah, diketuk dengan pembaris, tek, aduh sakitnya. Itu pun disuruh ngapis doa kuno, tak ngapai-ngapai. Sudah. Gigil ustaz lalu habis aku. Itu pening nak ngapal tu. Tapi akhirnya bila kita usaha, kita dapat jadi pandai. Pandai apa? Pandai ngapal doa kuno dan lain-lain lah. Sama juga, kita penat kerja, itu tandanya kita berkorban. Korbankan apa? Korbankan tenaga, korbankan masa, korbankan kita punya idea dan sebagainya dalam kita bekerja tu. Untuk dapat apa? Untuk dapat duit. Untuk dapat rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal ni juga kita akan korbankan untuk apa? Untuk bagi nafkah isteri, untuk bagi anak-anak, untuk bagi makan, beli makanan dan sebagainya. Dalam hidup kita kena ada sentiasa pengorbanan. Macam kena pula kita nak raya korban. Lebih kurang lah tiba-tiba cerita pengorbanan dalam waktu raya korban. Baguslah. Jadi tu, bila kita nak pandai memang akan ada pening sikit. Dan pening tu adalah satu pengorbanan untuk kita pandai. Jadi Al-Dinawari ni dia berfikir macam mana boleh jadi satu pokok ni. Kita nak tanam pokok, akan ada buah yang bagus. Yang pertama sekali, dia kena cari baka yang bagus. Tuan-tuan, kita manusia semua sama manusia, tuan-tuan. Tapi macam mana pula kita sama manusia ni, ada rambut kala perang, ada rambut kala hitam, ada rambut kala kelabu, ada rambut kala kuning, ada kulit kala putih, ada kulit kala gelap, ada kulit kala kuning. Hijau tak ada hijau. Yang kata ustaz ada kala hijau, kulit hijau tak ada lagi lah. Incredible Hulk tu tipu. Jadi kalau nak tanam pokok yang bagus, kena cari baka yang bagus. Al-Dinawari dia kata nak tanam pokok yang bagus, nak dapatkan hasil pokok yang manis-manis, kena cari pokok yang baka pokok yang manis. Yang kedua, kena ada cara semaian yang betul. Tak boleh terlampau lembab, tak boleh terlampau kering. Dia ikut pokok, dia tak sama. Ada pokok yang ni kena air lebih, ada pokok yang ni kena air kurang, ada pokok yang ni kena terendam. Dia ikut pokok. Al-Dinawari kata, ni nak dapatkan pokok yang kualiti, hasil kualiti yang bagus, buah dia manis, rupa dia pun cantik, macam tu cara dia. Lepas tu nak kena cari kawasan tanah yang betul-betul sesuai dengan pokok tu. Nak tanam pokok kelapa, pergi tanam dekat tanam dekat tanah bukit tak boleh. Tanam pokok kelapa dia kena tanah apa?
tanah gambut. Baru kelapa tu boleh segar. Ini nak tanam pokok kelapa, pergi cari tanah bukit keras. Tak mau, dia kena ada gambut. Jadi Jinawari kata kalau nak tanam pokok kena ada tanah yang sesuai dengan pokok tu. Bila ada tanah yang sesuai, kita kena tengok pula tanah tu cukup air tak cukup air, cukup mineral tak cukup mineral, cukup vitamin tak cukup vitamin. Ini nak kata apa? Bertahap Dinawari ni dia fikir tentang pokok sampai mencari solusi macam mana nak hasilkan pokok yang bagus, yang ada buahnya bagus. Nah, itu tahap berfikir yang ketiga ni tadi. Dan juga bukan setakat pokok ni boleh jadi buah dan sebagainya. Kita tengok pula Al-Baitar. Al-Baitar ni kawan, geng kepada Al-Dinawari. Al-Baitar dia pakar herba pula. Herba ni campur jadi ubat. Demam kepialu, jumpa Baitar. Baitar ambil ni, akar ni, daun ni, cek, ketuk, campur air, minum. Alhamdulillah sihat. Baitar, lengur-lengur badan nak pakai, nak ambil ni. Ni kita tak boleh minum ubat ni. Kita kena pakai minyak angin. Minyak angin tak boleh minum ni, tak boleh minum. Guna untuk apa? Untuk urut. Okey. Dia pun ambil akar ni, campur ni, rebus ni, jadilah minyak urut, minyak angin. Boleh minum? Tak boleh minum. Kalau minum kan jadi macam cerita P. Ramlee tu. Salah sapu bangun pagi hilang nyawa. Tu Baitar. Dia mengkaji, dia memikir dan mengkaji sampai tahap yang macam tu. Okey, dia ada kitab dia. Contohnya kitab Al-Baitar ni adalah Al-Mughni fil Adwiyah. Mughni fil Adwiyah. Adwiyah ni ubat lah, dawa. Al-Mughni fil Adwiyah. Dia cerita tentang herba, pokok-pokok, daun-daun, akar-akar, mana yang okey, mana yang bagus, boleh dijadikan ubat. Itu tahap berfikir manusia tahap yang tinggi. Kalau ada manusia yang fikir tahap tinggi macam tu, bagus. Kalau tuan-tuan ada tahap fikir yang macam tu, bagus. Dia tak semestinya pokok. Kalau tuan-tuan bidang architecturing, tuan-tuan fikir yang luar kotak daripada yang kebiasaan architecturing, tu bagus lah tu. Macam saya nak cerita architecturing, saya tak faham sangat, jadi tak berani lah nak cakap. Lagi Allah suruh fikir tentang apa? Allah fikir tentang tadi pokok, kira anggap settle lah ya. Kira anggap settle. Sekarang ni Allah suruh kita fikir apa tentang siang dan malam. Bulan lepas saya dah sebutkan dah ayat Qurannya. Allah suruh kita fikir tentang siang dan malam. Tuan-tuan, ada tempat yang tak ada malam, siang aja. Ada tempat yang tak ada malam, dia siang aja. Ada tempat pula yang tak ada siang, dia malam aja. Dan kita alhamdulillah siang cukup, malam pun cukup. Dan siang kita dan malam kita dua fungsi yang berbeza. Siang untuk apa? Allah suruh kita keluar, cari rezeki, kerja, buat banyak ibadah. Malam rehat, ibadahnya pun cara lain. Tak sama ibadah siang dengan ibadah malam, tak sama. Ibadah siang kita lebih kepada luar, pergi kerja, buat amal jariah dan sebagainya. Tapi bila malam Allah suruh amal ibadahnya lain. Zikir banyak-banyak, sembahyang banyak-banyak, sujud banyak-banyak, solat sunat banyak-banyak dan sebagainya. Dan malam dicipta oleh Allah untuk rehat, manakala siang Allah cipta untuk bekerja. Habis yang siang tak ada tadi macam mana? Malam tak ada tadi macam mana? Dia sebenarnya bukan tak ada siang, tak ada malam. Sama je, dia ada siang, ada malam. Cuma bezanya matahari dengan bulan dia tak lalu. Kerana apa? Kerana pusingan bumi kita ni. Kita dalam sistem solar kita punya bumi akan mengelilingi matahari. Dan semasa bumi ni berpusing pada paksinya, 6 bulan yang atas, 6 bulan yang bawah, dia akan bergilir. 6 bulan terang, yang bawah ni gelap. Dia pusing. Bila 6 bulan tadi dah habis, dia akan pusing pula. Yang bawah ni pula terang,
yang atas ni pula gelap. Antaranya dekat Norway. Dekat Norway macam tu lah. Dia 6 bulan terang je. Tapi dia terang pun tak terang sangat lah. Terang macam terang-terang gitu je, macam maghrib-maghrib je. Dan malam pun dia tak gelap sangat. Dia malam-malam macam gelap maghrib je. Kiranya dia punya cuaca sepanjang tahun macam tu je. Macam mega nak maghrib tau, yang oren-oren tu kan. Dah tu pagi. Jarikan dah petang, ungu-ungu sikit, tu malam. Itu dekat Norway. Kalau tak percaya boleh buka YouTube pergi tengok. Dan kalau dia ada siang yang matahari dia naik dekat negara tu pun, mataharinya tak seterik macam kita, tak terik macam kita. Dan negara Norway adalah negara yang sentiasa sejuk, sentiasa berais. Dekat mana? Dekat Arktik. Norway tu dekat kawasan Arktik. Kawasan Arktik ni kawasan yang sentiasa sejuk. Dia tak macam kita, ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas, tak ada. Yang dia sejuk aja. Tak ada panas. Matahari naik pun dia tak terasa panas macam kita rasa. Okay? Dan juga di negara sana ni, dia tak ada musim hujan. Dia tak ada macam kita musim hujan, musim buah durian, musim buah rambutan, tak ada. Kat sana dia banyak salji. Dan kebanyakan makanan mereka adalah frozen. Tapi mereka adalah tempat untuk bercucuk tanam. Tapi tak banyak macam kita. Kebanyakan makanan sayur-sayur, buah-buah mereka adalah import. Semua adalah kebanyakannya import. Jadi kita kena bersyukur kita ada dekat Malaysia. Jadi Allah suruh kita fikir, tuan-tuan, macam mana Allah letakkan siang dan malam tu. Allah suruh kita fikir, adakah ada timer dekat atas tu? Tak ada. Macam mana boleh jadi siang? Sebab kita punya bumi pusing menghadap matahari. Kita punya bahagian menghadap matahari, jadi kita siang. Bila kita pusing balik, kita punya bahagian dekat menghadap, membelakangi matahari, maka kita jadi malam. Macam tu rupanya kejadian siang malam. Ustaz, macam mana pula kejadian anak bulan? Bulan beranak ke? Tak. Tuan-tuan, ada orang pernah tanya saya pun tak tahu nak gelak ke, nak sedih ke, nak macam mana, tak tahulah. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak faham lah, kenapa tiap kali nak raya kena tengok anak bulan? Bulan ni beranak ke tiap kali raya? Ya Allah, bukan bulan beranak tiap kali raya, tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan lah, rupa bulan waktu tengah-tengah bulan macam mana rupa dia? Siapa tahu rupa bulan waktu tengah bulan? 15 kalender hijrah, bulan rupa dia macam mana? Siapa tahu? Bulan sabit ke bulan penuh? Siapa jawab tadi? Bulan penuh kan? Okey, kaki mancing kan? Tak. Dia biasa orang tahu kira bulan ni kaki mancing. Dia tengok bulan penuh. Okey. Tengah bulan penuh. Awal bulan dengan hujung bulan adalah waktu bulan sabit. Yang dikatakan anak bulan adalah lingkaran anak bulan sabit yang muncul pada tarikh yang pertama setiap bulan kalender Islam. 1 Zulhijjah, kita nak tahu macam mana, kita tengok dekat bulan ada satu lingkaran kecil je, halus. Lingkaran bulan sabit yang halus sangat. Itulah yang kita panggil anak bulan. Bukan bulan tu beranak dapat baby, tak. Jadi bila kita ada tahap fikir yang macam tu, kita akan rasa nak tahu, sebab apa? Sebab perasaan ingin tahu tu adalah fitrah manusia. Dan kebanyakan ilmu yang ada pada zaman sekarang ni, kebanyakan ilmu yang ada di sekeliling kita adalah puncanya dari mana? Daripada sifat dan rasa ingin tahu oleh setiap manusia. Contohlah teori graviti. Kenapa kalau saya baling botol ni jatuh ke bawah, dia tak pergi naik atas? Sebab ada tarikan graviti. Saya baling botol ni, jatuh ke atas ke bawah? Ke
ke bawah. Sebab apa? Sebab ada tarikan graviti. Allah suruh fikir tu. Kenapa ke bawah? Oh, ada tarikan graviti. Macam mana kalau tak ada tarikan graviti? Kita jadi apa? Nak datang daripada sana nak ke sini macam mana kalau tak ada tarikan graviti? Agak-agak macam mana kita nak berjalan? Macam ni ya? Tak ada tarikan graviti, maksudnya kita tak boleh berpijak dekat bumi. Tarikan graviti ni fungsi dia apa? Tarikan graviti ni fungsi dia adalah untuk menarik segala benda yang ada dekat bumi ni supaya melekat pada bumi. Menarik segala yang ada supaya melekat dekat bumi. Sebab tu kalau kita loncat, jatuh balik dekat bumi. Tinggi mana pun loncatlah. Ustaz, saya nak try pergi KLCC loncat. Pergilah try loncat KLCC pun. Tinggi mana pun loncat, dia akan tetap jatuh ke bumi juga. Dia takkan pergi atas walaupun kita lompat kat tinggi-tinggi tu. Kecuali bila lepas pada atmosfera. Lepas daripada langit bumi, kita loncat memang pergi atas. Itu jangan cari pasal. Pasal apa? Pasal dia dah keluar border. Dia dah keluar daripada border. Border apa? Border atmosfera bumi, kawasan bumi. Contoh kita telefon kita Maxis, kita pergi Indonesia, tak boleh pakai Maxis. Luar border, luar kawasan. Sama juga macam tu. Graviti ni macam line telefon tadi itulah. Kalau keluar daripada atmosfera bumi, dia dah tak boleh tarik dah. Selagi mana dia boleh tarik? Selagi kita ada dekat bumi. Jadi itu sebab kalau apa-apa pergi loncat pergi tinggi mana pun, dia akan jatuh ke bawah juga. Dan Allah suruh kita fikir, kenapa dia jatuh ke bawah? Oh, sebab ada tarikan graviti. Kenapa ada? Punca dari mana tarikan graviti ni? Punca dari mana tarikan graviti ni? Ini kalau kita sembang fizik ni tak balik kita kan. Saya ada masalah sikit lah. Yang pertama, kalau cerita bab P. Ramlee memang tak habis. Yang kedua, kalau cerita bab sains, memang tak balik kita tuan-tuan. Ini kalau kita buka buku fizik ni sampai pukul 11 nanti kita bincang nanti. Tapi kita sembang sikit lah. Pening lah. Yang penting nanti, bang, tadi ustaz kuliah apa? Entahlah ustaz tu kuliah pasal fizik, tapi fahamlah juga sikit kenapa kita tak boleh lepas ni. Kenapa kita loncat tak pergi mana-mana, jatuh kat bumi juga. Oh, pasal apa bang? Pasal ada tarikan graviti. Graviti tu apa? Entahlah. Yang penting tahu sikit-sikit pun jadilah. Okey? Itu tahap manusia berfikir. Kena tahu benda tu. Dan Allah memang suruh kita sentiasa berfikir. Orang yang tak berfikir ni tuan-tuan, rugi sebenarnya. Kerana apa? Sebab dia tak menggunakan satu benda yang Allah bagi dekat manusia, yang Allah tak bagi dekat makhluk lain. Allah bagi kita akal, dan fungsi akal untuk kita berfikir. Dan berfikir juga adalah ibadah. Kalau kita tak gunakan akal kita untuk berfikir, maka kita tergolong dalam golongan orang yang rugi dan sombong kerana tidak menggunakan nikmat yang Allah beri. Jadi kita kena sentiasa fikir. Jadi Allah dah suruh kita fikir tentang langit siang dan malam. Allah suruh tengok burung pula. Kita tengok dalam surah kita tengok dalam bab langit ni tadi. Yang mana kalau kita tengok tuan-tuan, langit ni tinggi dekat atas, ada tak tiang-tiang yang pegang dia? Kita tengok dalam surah Al-Mulk. Kita tiap-tiap hari baca kat surah Al-Mulk kan. Dalam surah Al-Mulk tu Allah ada cakap, Allah yang meninggikan langit tanpa ada siapa-siapa pun pegang. Dan Allah juga yang menerbangkan burung-burung tanpa ada siapa yang pegang burung-burung tu. Macam mana burung tu boleh terbang? Tuan-tuan, masa pembinaan pembinaan KLCC tu, orang yang membina KLCC tu, dia dapati hari-hari ada burung mati dekat atas tu. Hari-hari ada burung mati kat atas tu. Rupa-rupanya dia pelik kan. Dia pelik, apa hal banyak orang mati. Dia pun pergi cari orang pakar burung.
Dia tanya pakar burung. Pakar burung pun naik atas tengok. Okey. Dia pun cakap, sebenarnya KLCC ni dibina, puncak atas dia tu dah melanggar Airstream, laluan udara. Airstream, kereta Honda Stream saya tahulah. Airstream tu apa? Airstream tu laluan udara. Sama juga macam river. Macam kita dekat laut, kita dekat sungai, dia ada stream-stream, dia ada laluan-laluan yang tertentu, kita panggil laluan ikan. Yang mana kalau kita baling memang ikan ada banyak kat situ. Dekat langit pun ada, kita panggil airstream. Yang mana burung akan lalu dekat situ. Dan burung-burung ni tuan-tuan, dia terbang tidur sebenarnya. Sebab tu dia boleh terbang jauh. Burung-burung yang travel jauh ni, dia tak dia 15 jam. Boy, bengkok kawan. Lengur, putus belikat. Tuan-tuan try lah 15 jam. Besok tak daya nak angkat dah. Tapi burung ni Allah cipta dia boleh masuk dekat airstream tu autopilot. Dia terbangan, masuk airstream, tutup sayap, pejam mata. Macam tu. Betul. Tak percaya buka National Geographic. Tak percaya buka National Geographic. Tengok macam mana burung yang terbang jauh-jauh, Peregrine Falcon ke apa-apa ke, ni dia boleh terbang jauh. Rupanya dia terbang sambil dia tidur. Itu yang dia tengah tidur, alamak, tergantuk, terlanggar tiang KLCC, tergantuk, laju pula tu, dah meninggal. Sehari banyak burung. Jadi dia pun tanya, engineer tanya dekat pakar burung tadi, apa solution? Letak lampu. Oh, letak lampu. Buat apa letak lampu? Biar lampu tu biar ada kelip-kelip, nanti dia boleh alert dekat burung tu, ada cahaya. Bila ada cahaya nanti dia akan elak. Sebab tu tuan-tuan, malam-malam antara fungsi kapal terbang punya lampu kelip-kelip tu, tak nak bagi burung langgar. Perasan tak? Ada lampu kelip-kelip lah. Kapal terbang punya lampu kelip-kelip tu, fungsi dia untuk apa? Sama lah. Dia nak bagi alert burung yang terbang dekat airstream tu supaya jangan langgar dia. Kalau tak apa, kita panggil bird strike. Kalau bird strike, langgar dekat sayap, masuk dekat enjin terbang kapal terbang, bye-bye lah. MH370 tak balik, tuan-tuan. Tak jumpa kan. Jadi itu fungsi dia letak lampu kelip-kelip tu, supaya burung yang terbang dia ada orang suluh aku lah. Okey, elak sikit ni, masuk balik, sambung tidur. Itu fungsi dia, tuan-tuan. Jadi itu tahap kita kena fikir. Sebab Allah ni, saya dah bagi tahu ada satu yang ayat tu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah kata apa dia? Orang yang berfikir ni, dia akan sedar satu perkara, iaitu apa dia? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, tak ada satu pun benda yang kau cipta ni sia-sia. Itu antaranya. Jadi kita ni kena fikir. Sebab tu Allah suruh kita fikir. Lagi dah cerita langit, kita tengok bintang pula, tuan-tuan. Lokasi bintang dalam kita punya galaksi ke luar galaksi? Bintang dekat mana, tuan-tuan? Dalam galaksi ke luar galaksi? Bintang ni kalau nak kata besar, lagi besar dari matahari. Dan kalau dengan bumi, berganda-ganda besar daripada bumi. Dan lokasi bintang ni adalah luar daripada galaksi. Galaksi ni apa? Ni, ada matahari tengah-tengah, ada Mustari, ada Mare, ada bumi, ada Jupiter, ada Saturn, ada Pluto. Itu adalah satu galaksi yang kita panggil Bima Sakti ataupun Milky Way. Kita panggil galaksi Milky Way. Itu kita punya galaksinya. Kita duduk dalam tu. Dan dalam angkasa ada berapa galaksi? Ada beribu-ribu galaksi, tuan-tuan. Kita rasa kita kat bumi ni besar lah. Oh, hebat lah. Tapi rupanya kita ni cenonek lah. Dah lah duduk kat bumi, bumi pun kecil. Bandingkan dengan matahari, matahari besar 7 kali ganda pada bumi. Dan satu galaksi itu besar 10 kali ganda
ada kata 15 kali ganda besar pada bumi. Dan dekat alam semesta, dekat langit tu, ada beribu-ribu lagi galaksi. Bapak kecil kita ni tuan-tuan. Kecilnya kita ni tuan-tuan. Allah suruh kita fikir. Oh, mana Ustaz tahu? Oh, kena baca. Ni kena baca. Yang ni kena rajin tengok. Dan orang Islam zaman dulu-dulu pun mereka tak ketinggalan untuk mengkaji. Sebab tu kita ada ahli falak. Orang yang kaji bintang, orang yang kaji bulan. Dan ilmu falak ni sangat dekat dengan Islam. Dan bintang ni Allah tak cipta dia biasa-biasa saja-saja, tak. Bintang dia boleh jadi tunjuk arah. Bintang dia boleh jadi apa lagi? Apa lagi tugas-tugas bintang? Untuk merejam syaitan. Merejam syaitan, tuan-tuan. Bintang dia bukan sekadar hiasan langit, tak. Kan kita ada lagu Hijaz tu kan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Kita tengok langit tak ada bintang suram. Pasal apa? Pasal bintang tu adalah hiasan langit. Dan Allah banyak juga bersumpah dengan bintang. Wan najmi idza hawa. Ya ke? Saya sudah lupa tak? Baca salah je ayat tu. Surah An-Najmu tu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu baru betul. In huwa illa wahyu yuha. Yang belakang-belakang tu baru betul. Starting salah. Minta maaf. Dan Allah banyak bersumpah dengan bintang. Wan najm. Okey? Dan kita tengok ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma dhara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlain-lain jenisnya. Okey, sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Tuan-tuan, kalau kita perasan, setiap apa yang ada dekat sekeliling kita ni Allah bagi kita berbeza-beza. Contoh macam tadi, pokok pun ada banyak pokok berbeza-beza. Buah ada banyak buah beza-beza. Herba ada banyak herba beza-beza. Bunga ada banyak bunga beza-beza dan sebagainya. Binatang pun ada banyak yang beza-beza. Kalau saya teringat dalam surah An-Nur, yang mana Allah kata ada ayat yang ke-45, yamshi ala batni, berjalan dengan perut. Apa binatang yang berjalan dengan perut? Antaranya adalah ular. Ular berjalan dengan perut. Cacing berjalan dengan perut. Cacing ada kaki, tak ada kaki, dia jalan gesek-gesek je, ngesot. Ngesot, dia ngesot. Itu yang kita panggil berjalan yamshi ala batni, berjalan dengan perut. Dalam masa yang sama juga Allah kata dalam surah An-Nur ayat yang ke-45, yamshi ala rijlain, berjalan dengan dua kaki. Apa dia binatang yang dua kaki? Ayam, itik lagi? Manusia. Kalau manusia lupa tak payah juga tu. Apa lagi yang jalan dua kaki? Itu hari saya kebetulan ceramah di Gombak. Ada budak dia kata, "Ustaz, Mickey Mouse." Dia kata Mickey Mouse. Mickey Mouse tu kartun. Mickey Mouse tu tikus. Tikus jalan berapa kaki? 4 kaki, bukan 2. Dia keliru adik tu kan. Tapi tak apa lah, comel budak tu. Apa lagi jalan yang 2 kaki? Banyak binatang yang berjalan dengan dua kaki. Dan juga Allah kata apa? Yamshi alal arba',
berjalan dengan empat kaki. Lembu, kambing, kucing, lagi apa lagi? Unta. Macam-macam lah. Yang berjalan dengan empat kaki. Yang mana setiap yang berbeza-beza ni, dia bukan saja-saja Allah buat, tak. Tapi ada keperluannya. Cuba tuan-tuan bayangkan, ular ada kaki. Apa gaya ular tu? Cuba bayangkan kalau cicak nak ngesot kat dinding ala bateri, cicak. Tiba-tiba dia tak ada kaki, dia ngesot kat dinding. Nyok. Apa jadi? Tak ngesot. Tapi Allah cipta dia ada sebab dia. Mesti ada sebab Allah cipta. Cicak ada 4 kaki, boleh panjat dinding. Ular tak ada kaki, dia boleh ngesot atas perut dia, jalan dekat tanah. Habis Ustaz, macam ni payahlah nak cari makan. Apa payah pula? Ingat tak kecil-kecil dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, jump, lalu ditangkap. Maksudnya apa? Rezeki tu Allah yang bagi. Datang seekor nyamuk, cicak tu dia relax jalan dekat dinding. Kan? Datang seekor nyamuk, nyamuk pun datang. Cicak pun dia panjangkan lidah dia tangkap nyamuk tu. Jadi apa nak risau tentang rezeki Allah Ta'ala? Adil tak adil Allah cipta ni? Adil lah. Setiap apa yang Allah cipta ni mesti adil. Ada sebabnya. Jangan kata Allah Ustaz, kesiannya cacing tak ada tangan, macam mana nak makan? Ya Allah pandailah nak set rezeki dekat cacing tu. Tak payahlah kita nak pening kepala. Jangan pening kepala tentang yang tu, tapi kita kena pening kepala memikirkan kekuasaan Allah. Pening kepala fikir kekuasaan Allah, dapat pahala, dapat jadi pandai, dapat ibadah. Tapi kalau kita fikir, pening fikir benda yang tak sepatutnya, rugi. Dan setiap contoh tadi, keperluannya pun beza-beza. Contoh, kucing keperluannya adalah untuk dibela. Apa tugas kucing? Nyau, nyau, nyau. Bagi makan. Lepas bagi makan, nyending-nyending. Lepas nyending-nyending, landing. Bosan-bosan, sedih-sedih, cing-cing. Tak sedap pula nama cing-cing. Tukarlah nama. Comel-comel. Aku sedih lah hari ni comel. Zaman dulu tak ada handphone, borak dengan kucing. Dan memang itu pun tujuan belaan. Dia tak ternak lain. Lembu ternak. Dia kalau lembu, kita ternak, bagi makan. Tujuan ternak untuk apa? Cukup time sembelih raya korban. Dia tak macam kucing. Kucing ni kita bela. Ada orang sembelih kucing raya korban? Tak ada. Itu cari naas namanya. Tu yang kena fikir tu. Ada binatang yang untuk korban, ada binatang untuk ternak, ada binatang untuk bela. Allah suruh kita fikir. Okay. InsyaAllah kita bagi lalu nazan insyaAllah.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita tengok pada ayat yang ke-50 dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka lihatlah, fanzur. Ni fanzur. Kalau kita unzur ni maksudnya Allah suruh kita lihat. Dalam bahasa Arab kita kata ini adalah fa'il amar, kata suruh. Maka unzur, lihatlah, ila athari rahmatillah, ila kepada. Okey, Allah suruh kita tengok tentang apa ataupun perkara. Athari, athar ni adalah tanda-tanda ataupun kesan ataupun petunjuk. Petunjuk apa? Rahmatillah, tanda-tanda kasih sayang Allah dekat kita. Kaifa yuhyil ard ba'da mautiha, macam mana Allah telah menghidupkan bumi ini setelah Allah mematikannya. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ni berkuasa untuk menghidupkan, dan dialah wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kenapa Allah kata macam ni dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-50? Sebab Allah suruh kita tengok perkara yang lampau, tuan-tuan. Ni kita masuk yang baru. Tadi pokok dah, haiwan dah, ni dah, bintang, langit, bumi semua dah. Kita nak masuk dekat last sekali, iaitu berfikir tentang perkara lampau ataupun perkara yang telah berlaku. Tujuan ayat yang ke-50 surah Ar-Rum ni Allah turunkan adalah untuk kita fikir tentang apa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Allah suruh kita fikir. Agak-agak tuan-tuan, banyak tak perkara yang dah berlaku dekat atas bumi ini, tuan-tuan? Sejak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kita, banyak tak perkara yang dah berlaku? Tentu sekali banyak. Dan sebab tu Allah suruh kita tengok balik. Unzur kaifa yuhyil arda, macam mana Allah hidupkan semula bumi ba'da maut, ya, setelah Allah mematikannya. Bilanya Allah matikan bumi, tuan-tuan? Banyak kali Allah binasakan sesuatu tempat dan Allah membinanya semula. Antaranya cerita apa? Tengok kaum Nabi Lut. Tengok kaum Nabi Lut. Kita tengok pula kaum Nabi, cerita Nabi Hud. Kita tengok cerita Nabi Zakaria. Kita tengok cerita Nabi Ibrahim. Kita tengok cerita Nabi Musa. Ni kalau tengok cerita satu-satu ni kena ada sesi kuliah lain. Cerita panjang. Tapi cukup sekadar saya ingatkan tuan-tuan, apa berlaku masa Nabi Musa, apa berlaku masa Nabi Hud, apa berlaku masa Nabi Zakaria, apa berlaku waktu zaman Nabi Ibrahim, apa berlaku setelah kematian Nabi Yusuf dan juga semasa kehidupan Nabi Yusuf. Allah suruh kita tengok. Dan saya akan berkongsi sedikit. Kerana cerita panjang, kena cerita banyak, kena ada sesi kuliah lain. Tapi saya akan kongsi sikit-sikit. Kenapa Allah suruh kita tengok balik? Dan ini ada kena-mengena juga dengan Quran. Tuan-tuan, Allah suruh kita fikir sebab apa? Sebab Quran ni tuan-tuan, Allah turunkan cuma 3 je isi dia.
Quran yang tebal-tebal yang kita baca, yang mula dari surah Al-Baqarah 114 surah, 30 juzuk, yang last kalinya surah An-Nas, terbahagi kepada 3 benda yang Allah cerita. Yang pertama, akidah. Sembahlah Allah, ikutlah perintah Allah. Itu akidah, tauhid. Yang kedua adalah fiqh. Ayat mana yang fiqh tu? Aqimus salah wa iqamus salah wa ita'iz zakah. Solatlah, zakatlah, pergi haji. Lagi ayat cerita tentang wuduk. Itu semua fiqh. Ada ayat cerita tentang faraid. Itu semua fiqh. Tauhid dah, fiqh dah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sirah. Jadi Quran tebal-tebal tu cerita 3 benda je. Akidah, fiqh, sirah. Tauhid, fiqh, sirah. Kenapa sirah ni Allah masukkan dalam Quran? Adalah untuk kita fikir dan untuk kita renung cerita-cerita tentang Nabi terdahulu. Dan ada tak cerita Nabi terdahulu yang kita ada kena-mengena dengan kita kadang-kadang? Ada. Ni saya nak kongsi. Contoh macam cerita Nabi Yusuf. Apa cerita Nabi Yusuf? Konflik tentang keluarga, tentang adik-beradik. Abang-abang jealous dengan adik. Abang-abang jealous dengan adik. Berlaku zaman Nabi Yusuf dan berlaku kepada Nabi Yusuf. Zaman sekarang berlaku tak? Ada berlaku. Jealous dengan adik-beradik, bergaduh adik-beradik, tak bertegur, bermusuh dengan adik-beradik, krisis adik-beradik. Ceritanya ada dalam surah Yusuf. Kenapa Allah cerita dalam surah Yusuf? Kenapa Allah cerita masuk dalam Quran? Supaya kita ambil iktibar. Jangan jadi macam adik-beradik Yusuf, tapi masih juga berlaku. Kenapa? Sebab kita tidak tergolong dalam golongan orang yang berfikir. Orang yang buat tu dia tak tergolong dalam golongan orang yang berfikir. Sebab tu Allah suruh fikir. Baca Quran, renungkan, fikirkan. Adik-beradik gaduh, berapa nak lama-lama. Esok susah, adik-beradik juga tolong. Ini adik-beradik bergaduh berbulan-bulan tak bertegur, bertahun-tahun tak bertegur. Apa cerita? Tu krisis Nabi Yusuf. Allah cerita ada dalam Quran tu supaya kita ambil iktibar. Jangan jadi macam tu. Walaupun adik-beradik Yusuf yang betul cuma seorang je, Bunyamin. Adik-beradik kandung Yusuf, Nabi Yusuf, Bunyamin seorang je, Benjamin, Bunyamin. Yang lain semua adik-beradik tiri. Yang tiri tu, kalau dah tiri ni kadang-kadang memang ada jealous sikit lah, sebab dia bukan mak yang sama kan. Tapi yang masalah tu Bunyamin tu tadi, adik-beradik kandung boleh bersubahat nak pedajal adik dia sendiri. Jadi Allah cerita dalam Quran supaya kita ni berfikir, supaya jangan jadi macam tu. Tapi masih juga berlaku. Contoh macam Nabi Lut, krisis gender pasal jantina LGBT. Allah cerita dalam Quran supaya tak berlaku zaman sekarang ni masalah LGBT. Tapi kenapa berlaku? Sebab orang-orang yang terlibat tidak berfikir, tidak mengkaji dan tidak berfikir secara mendalam tentang apa yang Allah sampaikan dalam Quran ni. Allah sampaikan dalam Quran, Allah cerita dalam Quran supaya tak berlaku lagi. Tapi kenapa berlaku? Sebab mereka tidak tergolong dalam orang-orang yang berfikir. Sebab tu golongan orang yang berfikir ni Allah kata darjatnya tinggi, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Islam wajib sentiasa utamakan akal. Apa-apa fikir dulu. Apa-apa letak fikir dekat depan. Letak akal dekat depan. Utamakan akal baru nafsu. Utamakan akal baru yang lain-lain. Kalau tak, orang dulu-dulu kata telajak perahu boleh diundur. Kalau telajak perbuatan, telajak kata, susah nak masuk gear reverse. Silap-silap masuk gear 1, pecut, pergi depan. Tak boleh nak buat apa.
Okey? Sebab tu kita kena utamakan akal. Sebab Allah dah cerita dah. Jadi kita kena fikir. Contoh macam Nabi Musa. Nabi Musa krisis apa? Krisis dengan pemerintah. Krisis dengan pemerintah. Jadi daripada cerita-cerita sirah yang ada dalam Quran ni, kita kena belajar dan fikir cara untuk mengelak dan ambil iktibar daripada kisah-kisah ni supaya tak berlaku lagi pada zaman ni. Tapi malangnya sekarang masih berlaku. Jadi di manakah tahap pemikiran kita sekarang ni? Jadi ayolah tuan-tuan, kita sebagai umat Islam sama-sama berfikir, sama-sama merenung, sama-sama ambil iktibar. Kalau jumpa orang yang buat salah, tegurlah sikit-sikit. Tegur sikit-sikit. Kalau nampak orang yang ada buat salah, tegurlah. Nampak orang buang sampah kan? Bang, buang sampah dekat tong sampah bang, bukan buang dekat sini. Kita mula daripada perkara yang kecil. InsyaAllah akan hasilnya nanti. Dia akan naik. Dia ibarat macam kita menabung. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan sebab tu juga tuan-tuan, adanya berlaku Isra' Mi'raj. Supaya Nabi ni waktu Isra' Mi'raj, Nabi sedih, Nabi hampa, Nabi kecewa. Pergi dakwah kena baling batu sampai luka-luka. Pergi dakwah orang baling tahi. Pergi dakwah orang baling air najis. Dia sedih, dia kecewa, orang tak terima dia. Lagi pula wahyu lama tak turun, orang ejek. Mamat, Tuhan kau dah tinggalkan kau ke? Tuhan kau lupa kewujudan kau ni? Ke Tuhan kau dah tak sayang dekat kau? Orang duk ngejek dia, orang duk menganjing dia. Dia sedih. Disebabkan itu Allah jemput Nabi Muhammad special VIP punya trip. Kita pergi naik langit, direct terus pergi Isra' Mi'raj. VIP punya tiket. Supaya nak pujuk Nabi. Dengan cara macam mana? Setiap langit dia akan jumpa setiap Nabi yang berbeza. Dan setiap Nabi yang berbeza ni dia akan cerita, sabarlah Mat, aku dulu macam ni juga je Muhammad. Lebih kurang macam tu lah. Macam kita ni, bila kita dapat pangkat, kita contoh macam saya, tiba-tiba Allah rezekikan saya jadi pengarah. Tiba-tiba orang tak suka saya, orang ni. Saya pun jumpa orang lama-lama, macam mana dulu tuan buat jadi macam ni. Bila kita dengar masalah, bila kita dengar pengalaman orang dulu-dulu, kita akan rasa tenang. Rupanya orang dulu lagi susah. Ni adik-adik zaman sekarang ni, belajarlah rajin-rajin. Kau tak percaya zaman dulu belajar lagi susah. Tak percaya tanya ni yang rambut putih-putih ni dulu macam mana diorang belajar. Hidupkan pelita, tunduk, tulis. Dibuatnya ngantuk, sengguk, rambut terbakar, tahu-tahu bau hangus je. Kau orang tak payah. Buka cik lampu hidup. Nak maklumat internet semua ada. Apa lagi alasan untuk belajar adik-adik ni? Jadi mana adik-adik yang ada kat sini, belajar rajin-rajin. Gunakan akal yang Allah bagi tu untuk fikir. Jadi orang yang hebat. Kita kena buktikan kita kena jadi orang hebat. Okey? Dan ini juga semua sekali yang ada dalam Quran ni adalah iktibar untuk kita semua supaya tak berlaku lagi. Jadi tuan-tuan, akhir kata untuk kuliah kita pada malam ini, moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang berfikir. Ayolah tuan-tuan, gunakanlah akal yang Allah bagi ini untuk berfikir. Fikirlah apa je yang tuan-tuan nak. Asalkan fikiran yang tuan-tuan fikir tu adalah perkara yang baik-baik, perkara yang ada manfaat. Okey? Jangan fikir perkara yang tak elok. Fikir mana nak rompak bank macam mana? Yang tu tak payah. Kita fikir yang elok-elok. Ya Allah, macam mana kau ni cipta burung tadi ni? Ya Allah, macam ni. Burung ni ada kala hijau, ada kala biru. Macam mana burung ni bulu boleh tumbuh kala hijau? Fikir yang macam tu tak apa. Cari jawapan, cari solusi. Okey, bila kita dapat tahap fikir yang atas kali tu, hebatlah. Okey? Sebab darjat orang yang berfikir ni lain tuan-tuan. Tak sama dengan darjat orang yang tak berfikir.
Dan Allah juga menggambarkan dalam Quran, orang yang berfikir ni ibarat siang dengan malam. Orang yang selalu berfikir ni ibarat siang dengan malam. Jauh beza dia. Kita pun tahu siang tu bila, malam tu bila. Apa tanda siang, apa tanda malam. Dan orang yang banyak berfikir, kita tahu dia ni orang yang banyak berfikir. Dan darjatnya di sisi Allah sangat tinggi. Jadi ayolah tuan-tuan, kita cergaskan. Mana yang tak berapa cergas, kita kena cergaskan juga. Jadi hamba Allah yang berfikir. Jadi ulul albab. Jadi orang yang berfikir. Dekatkan diri kita dengan Allah dengan cara berfikir kekuasaan Allah, ciptaan Allah dan sebagainya. Moga-moga kita dapat di akhirat nanti kita dapat dihidupkan di belah mana tuan-tuan? Kanan ke kiri? Hidupkan nanti terima amalan kanan ke kiri? Amalan sebelah kanan. Dengan amalan berkat, dengan berkat amalan kita berfikir, moga-moga kita dibangkitkan akhirat kelak dengan menerima buku amalan di sebelah kanan dan dihidupkan dengan satu hamba Allah yang sentiasa berfikir, yang tak pernah pun berhenti berfikir tentang apa jua, khususnya berfikir tentang umatnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan perkongsian saya pada malam ini. Saya mohon maaf salah dan silap jika ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Jika ada yang terasa hati, saya mohon maaf untuk kali yang kedua. Dan saya tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.